Jom tengok soalan ini. Soalan ini dari Sabah 2023, kertas 2 soalan 1. So tajuk dia adalah fungsi. Dia beritahu kami raja ni graf bagi y sama dengan fx sama dengan x square tolak 6 lah bagi domain ini. So dia minta kami lakar graf fungsi songsang f. Okey. Ini mau tambah juga. Okey. So sini apabila x sama dengan kosong, so fx sama dengan negatif 6. Lagi apabila x sama dengan 10, so fx sama dengan 94. Okey. So macam ni. Saya terbalik dah. 0 and negative 6 and 10 and 94. Okey. Kalau titik ini berada di fungsi f, bermaksud titik yang sepadan pada fungsi fungsi songsang ff sama dengan macam ni. So sekarang kami boleh lakar. So agak-agak lebih kurang macam ni lah. Okey. So ini adalah negatif 6. Ini adalah y sama dengan okey. So sekarang kami soalan B. Dia minta kamu cari koordinat titik persidangan antara kedua graf bagi fx dan fungsi songsang f. Okey. Kalau mereka di sini lah sebenarnya kamu tak payah cari fungsi songsangnya. Kamu tak payah cari. Sebab kalau fungsi f dengan fungsi songsang f lah, katakan mereka bersilang. Mereka bersilang akan bersilang pada kali lulus y sama dengan x. Dengan kata lain, kamu ada dua pilihan lah. Kamu boleh selesaikan begini, atau kamu nak ambil macam ni untuk selesaikan pun boleh. No halnya. So di sini saya ambil fx sama x lah. Okay. So bermaksud x square tolak 6 sama dengan x. So bermaksud x square tolak x tolak 6 sama sifar. So x. So sini minus 3 plus 2 equals 0. So x sama negatif 2 or x sama 3. Tapi kamu perlu mau tengok domain sebab domain bagi fungsi f adalah begini. So di sini kami ambil 3 saja. So bermaksud titik persilangan antara f dengan f songsang akan adalah titik 3 and 3. Okay. Question C. Dia minta kamu cari fungsi g jika fgx adalah begini. Okey. So fgx adalah begini. Okey. So sekarang fungsi f adalah ni kan. Okey. So bermaksud gx square tolak 6 sama dengan x square tambah 2x tolak 5. Okey. So bermaksud fungsi gx square sama dengan x square tambah 2x tambah 1. So bermaksud gx square sama dengan x tambah 1 square. Sama juga kami punca kuasa 2 kedua-dua belah. Okey. So you nampak kiri saya kekal tanda Saya tak letak tanda di sini. Okey. So untuk kanan saya perlu letak plus minus mesti mau plus minus. So ini adalah jawapan dia.